Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Bersama saya Hisham Rawi. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya tak masak, tapi saya nak buat challenge dengan adik saya dan member saya. Makan Maggi pedas gila kali 2, geng. Kita tengok apa jadi sekejap lagi. Okey, jom. Okey semua, ni wakil challenge kita pada hari ni. Assalamualaikum semua, nama aku Syarif. Hari ni aku dapat challenge daripada Isyarabi untuk makan Maggi pedas gila kali 2 ni. Hari ni kita tengok siapa yang boleh tahan dan tak boleh tahan. Okay, let's go. Okay, Assalamualaikum. Saya Botak. Hari ni saya di challenge oleh abang saya sendiri untuk makan Maggi kali 2 pedas. Jom kita tengok saya boleh ke tak boleh. Jom kita saksikan. Okey semua, ni Maggi yang telah siap yang letak rempah dia. Okey, kita mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, pedas eh. Memang pedas gila kan. Okey guys, ni pedas memang tahap memang pedas lah. Kalau 10, aku rasa 10 pedas ni tahap dia. Pedas sangat. Pedas kan. Tak boleh dah. Okey guys, aku habis dah. Habis. Pedas gila dah. Sikit lagi kan. Jadi nak habis. Okey kan. Habis kan. Dah habis. Dah. Okey semua, saya dah habis dah.
Memang boleh makan tapi tak tahan, memang pedas sampai ke telinga, sampai ke tekak, sampai dalam mulut dia pedas. Oh, air pun habis semua air. Okey. Memang terbaik lah Maggi. Aku pun habis juga. Tapi abang aku habis dulu. Maggi ni memang pedas gila. Siapa-siapa nak rasa, boleh rasa. Pedas dia memang tak terkata lah orang kata. Okey. Aku dah habis bah. Aku memang sebenarnya aku memang tak boleh makan pedas ni. Dan Maggi ni memang pedas gila. Dah tengok banyak aku dah habis. Memang pedas. Tak ada. Okey semua. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya Hisham Rawi. Like, comment. Okey semua, berjumpa lagi pada video akan datang. Okey, assalamualaikum.